Teringin nak tengok game EPL di stadium? Nak rasa sendiri suasana EPL di depan mata? Jom ikut kami. Jugador tak main-main weh. Jugador TV bakal bawa hampa ke London untuk menyaksikan perlawanan Arsenal versus Manchester United daripada 22 Januari ke 30 Januari. Dan kalau hampa rasa tak puas hati lagi, boleh add on untuk tengok game Champions League Arsenal versus Khairat Almaty. Untuk yang nak join tengok trip Derby Alexander Isak, trip Liverpool menentang Newcastle juga dibuka guys, 26 Januari sehinggalah 3 Februari. Grab this chance, jangan lepaskan peluang. Selama ni kita hanya tengok Anfield di kaca TV, so inilah peluang anda untuk merasai sendiri suasana Anfield yang berhantu. Pakej termasuk penerbangan dari KLIA, penginapan, pengangkutan, stadium tour dan juga tiket perlawanan. Dan yang paling penting guys, ada juga travel insurance. Pembayaran boleh dibuat secara ansuran 2 kali, tetapi tempat adalah terhad. Jadi cepat-cepatlah PM Exam sekarang. Nombor telefon aku letakkan di ruangan komen. Graf ni menunjukkan gaya permainan opener style terhadap setiap pasukan Premier League bagi musim 24-25, musim lepas berbanding dengan musim baru ni lah 25-26. Kita tengok ada dua parameter lah. Yang pertama sekali adalah arah menegak, opponent directness percentage, menunjukkan sejauh mana lawan bermain secara direct ke depan. Yang kedua yang mendatar tu ialah panjang purata antara lawan lah daripada kawasan pertahanan sendiri. Jadi Liverpool kita boleh tengoklah berada jauh di bahagian kanan dan atas graf, membezakan diri dengan ketara daripada semua tim-tim yang lain ni. Data ni menunjukkan perubahan besar cara lawan menghadapi Liverpool musim ni di bawah Arne Slot. Musim lepas kita boleh tengok daripada graf tu hanya 42% antara lawan kita boleh kategorikan bersifat direct. Tapi musim ni dah pun naik kepada 47%. Maksudnya hampir separuh passing yang diterima Liverpool adalah hantaran ke depan, bukannya ke tepi ataupun ke belakang, apa yang kita kategorikan sebagai sideway lah. Ini satu petanda lah, mungkin pressing Liverpool tu sendiri lah yang jarang ataupun payah untuk menutup passing lane tu, yang membuatkan pressing Liverpool tak se-efektif seperti dulu. Mengikut graf ni, opponent masih lagi boleh menebusi melalui outball ataupun hantaran direct ke depan. Tapi dalam graf ni, highlight paling besar untuk aku bukan pada arah hantaran tu, tapi pada kepanjangan passing tu. Purata jarak hantaran dalam fasa build up lawan meningkat daripada 23 meter ke 30 meter, jauh melebihi purata liga yang hanya sekitar 22 meter. Benda ni sangat simple. Yang ni menunjukkan yang opponent tak lagi cuba build up slowly daripada bawah. Mereka akan terus skip fasa build up tu, dilly-dally lah apa semua, pas kiri kanan tak ada. Menentang dengan Liverpool, mereka akan terus bagi bola atas ke depan, sama ada ke ruang antara centre back Liverpool, Konate dan juga Van Dijk, ataupun ke ruang tepi lah. Dan kemudiannya daripada situ, apabila Liverpool tak boleh buat clearance yang cukup baik, opponent akan kejar bola kedua ataupun bola ketiga. Tactically ini berlaku lah sebab aku rasakan Liverpool terlalu banyak commit pemain ke depan semasa pressing, yang membuatkan ruang dekat belakang midfield tu terbuka. Dan opponent gunakan peluang tu lah untuk main direct, bukan sebab nak counter dengan cepat semata-mata, tapi sebab tahu Liverpool tak mempunyai cover yang cukup di bahagian tengah tu. So aku boleh katakan secara konklusinya, Liverpool sekarang ni menjadi satu pasukan yang mendorong lawan bermain anti-football. Untuk musim lain mungkin aku akan menganggap itu adalah satu pujian lah, kemungkinan terhadap betapa tingginya intensiti Liverpool yang terus menekan tak cukup masa untuk bernafas, lalu membuatkan mereka ni terus pam bola naik atas. Tapi untuk musim ni, apa yang kita boleh baca, ini adalah kelemahan yang sangat-sangat ketara, yang kini dieksploitasi dengan sangat-sangat mudah. Struktur pressing Liverpool tu sendiri yang sangat berterabur. Jarak di antara pemain pun kita boleh nampak sangat jauh dan tak berapa optimum untuk membuat counter pressing. On top of that, aku rasakan duel individu tidak lagi dimenangi sekerap yang dulu, dan semua tu bergabung menjadikan it's a recipe for disaster lah yang sekarang ni kita nampak di depan mata kita. Aku selalu ulang-ulang cakap yang Liga EPL ni adalah satu liga copycat.
aku tiru hang, esok-esok hang pula akan tiru aku. Bila satu pasukan ni menunjukkan kelemahan yang sangat ketara seperti Liverpool sekarang ni, tim lain ni memang akan cepat tangkap dan gunakan taktik yang sama untuk dieksploitasi. Template yang sama aku rasa Everton dan juga Newcastle season lepas masa final Carabao Cup guna. Liverpool struggle bila masuk musim ni, tim-tim lain dah mula dah cedok template yang sama. Kod atas pula tambahkan lagi pula elemen tambahan lah, seperti long throw in yang begitu kreatif sekali. Kita orang biasa ni pun boleh baca apa permasalahan Liverpool tu, apatah lagi kelab-kelab profesional ni yang mempunyai analis masing-masing. Arne Slot dia mengaku yang dia still tak jumpa jalan untuk keluar daripada kemelut ni. Eddie Robertson semasa post match interview, dia kata sehari sebelum jumpa Brentford, Liverpool training specifically untuk combat bola-bola gelembung boya ni. Tapi apa yang terjadi, mai 5 minit 3 throw in, 1 gol bolos. Jadi aku boleh nampak macam ni lah, opponent sekarang ni dia macam berlegar-legar lah sekeliling Liverpool ni, seperti satu jerung, satu shark yang dah tengah bau darah dalam ayak sekarang ni. Sekarang ni semua tengah take turn untuk ratah dan juga rasa seorang sikit Liverpool. Dan bagiku selagi mana Arne Slot dia tak mampu tunjukkan yang dia boleh rectify masalah ni, opponent akan lebih agresif untuk tebuk kelemahan ni. Takkan berhenti mencubalah cara yang sama untuk serang kelemahan Liverpool ni yang sangat-sangat jelas dan ketara.